biasalah rakyat Malaysia ni masih menteliti dengan nak basic dan sebagainya. Jadi menjadi perundingan tanah ni memang tidak ada basic. Okey, baik Tuan Nabil. Tadi Tuan Nabil kata Tuan Nabil bersama MN Associate, betul? Betul. Bagaimana MN Associate ni membuka peluang kepada anak muda yang ingin menceburi dalam bidang hartanah ni? Sebenarnya kita terbuka mengambil perunding-perundingan tanah yang baru. Bukan MN Associate je, agensi-agensi lain pun sentiasa ada. Sentiasa terbuka. Sentiasa terbuka. Tetapi biasalah rakyat Malaysia ni masih menteliti dengan nak basic dan sebagainya. Jadi menjadi perundingan tanah ni memang tidak ada basic. Okey. Maksudnya basic salary. Orang kata gaji pokok lah. Gaji pokok. Jadi orang kita masih tidak menerima yang kerja tidak ada gaji pokok. Memang commission based semata-mata. Maksudnya tak ada gaji. Kau jual, ada. Tak jual, tak ada. MN Associate sentiasa membuka peluang kepada di luar sana yang nak jadi perunding hartanah secara part time atau full time. Tidak ada masalah. Yang penting ada kemahuan. Itu saja. So maksudnya industri hartanah di Malaysia ni memang selama ni memang tiada diberikan gaji pokok lah. Tidak ada. Adakah ada planning dalam masa hadapan? Dia sebenarnya ada agensi yang ada agensi yang tak ada. Tapi kebanyakan ni semua tak ada. Kalau ada tu mesti ada sebab. Maksudnya kalau ada basic mesti kena achieve something sebulan. Ada KPI? Ada KPI. Kebanyakannya tak ada. Pada pandangan Tuan Nabil, adakah sebaiknya ada gaji basic ataupun semata-mata commission base? Bergantung kepada keperluan. Kalau macam saya tak suka terikat dan sebagainya. Jadi untuk ada basic tu mungkin tidak. Tapi ada orang setengah, yelah dia nak buat kos minyak dan sebagainya. Jadi kalau dia nak cari macam tu, tak banyak agensi yang ada yang offer tu lah. Yang offer basic salary. Memang tak ada untuk menjadi perunding hartanah.